masa zaman ni kurus lagi, biasa kalau orang bercerita ni lagu merakaian ni, lagu merakaian. Bila saya anukan lagu ni dekat ada seorang tu kata ini lagu saya masa muda-muda dulu, kan. Tapi saya ubahlah sedikit dia. InsyaAllah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat datang bulan Ramadan, kita berpuasa baca Al-Quran, solat tarawih jangan ditinggalkan, halus tutur kata baik kelakuan. Allah kurnia para berganda, diampunkan segala dosa. Semoga mencapai takwa, solat dijaga, hadir majlis kuliah, duduk di dalamnya. Kasihanilah ibu dan bapa, marilah sama kita berdoa agar masuk ke surga, jasa tidak dilupa, yang mendidik kita jadi insan berguna, yang membimbing kita faham beragama. Sallu ala Nabi, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Jadi kita ucaplah selamat datang bulan Ramadan kan. Kita tak suka kan? Kalau suka itulah tanda keimanan. Kalau kita tak suka, masalah pada iman kita kan. Jadi kita ucapkan selamat datang pada Ramadan. Kita berpuasa dengan ikhlas kan. Jangan kata Allah lapar kan. Itu otak kita je, mental kita je. Masa saya tu saya bagi kursus tu soal pemakanan kan. Kita sebenarnya mental kita sebab kita lapar tu otak kita tu. Bila perut mengatakan lapar otak kita. Tapi kalau otak kita kata tak lapar, kenyang, orang lain lagi susah, Palestin langsung tak ada makan, otak kita tu yang risau kita lapar tak lapar kan. Otak kita tu. Sebab tu otak kita yang bila buka puasa, otak kita berfikir nak makan. Padahal perut kita nahi jangan masuk lagi kan. Tapi otak kita tu lambat yang beritahu perut, kau nak kenyang sebenarnya. Otak kita tu, otak kita tu. Jadi kita puasa banyakkan baca Al-Quran ya. Mudah-mudahan lain kita payah kita ni. Jadi luangkanlah masa. Ada tadarus, pergilah tadarus kan. Kalau tak pun bacalah di rumah. Dapat semuka pun jadilah. Mungkin kita faham, kita sibuk. Dapat semuka, tak dapat setengah muka lah. Dapat sebaris pun jadi. Kalau tak boleh alif lam mim lah kan. Alif pun ada 10 panda, lam 10 panda, lebih 10 panda. Dah tak boleh sangat kan. Kalau dah tak boleh sangat, kita baca Quran kat orang tu je lah. Solat tarawih jangan tinggal lah kalau boleh. Tak usah bergaduh lah 8, 20, 30 kan. Para sahabat dia berlubu-lubu nak banyak, kita berlubu-lubu nak kurang. Kalau ada 4 lagi surau tu lagi popular. Kalau buat solat tarawih 2 rakaat lagi penuh surau. Jangan fikir macam tu. Kita Allah nak bagi hadiah pada kita terimalah untuk ni kita membalas balik. Allah dah bagi ke kita tu, kita semayanglah ikut kemampuan. Ikut kemampuan masing-masing. Okey, jadi kita jagalah balik tutur kata kita, kelakuan kita dengan baik, jangan menyakitkan orang lain. Walaupun di bulan lain pun tak boleh juga. Tetapi kalau di bulan Ramadan pun masih menyakitkan hati orang, memang tak patutlah, memang itu sakit lah sebenarnya. Ya, kalau bulan Ramadan pun menyakitkan hati orang tu pun sebenarnya sakit. Okey, jadi Allah akan kita pada berkata. Sebab pada orang berpuasa ni dia tak ada had, infinity. Bahasa sekarang infinity. Dia tak ada had pada orang berpuasa. Allah dia akan bagi pada. Bab lain ada pengiraan. Tetapi puasa ni aku yang akan tentukan. Dia ni. Jadi yang paling penting jaga solat jemaah. Saya faham. Tapi janganlah jaga solat jemaah tu minggu pertama je. Kan? Sebab kita akan pastikan surau kita memang penuh lah. Sampai marah, kena marah. Mesti kenapa surau ni kecil. Datang ni jarang-jarang, kadang-kadang tu kan dia komplain lah. Kenapa surau ni kecil padahal surau ni luas je lagi kan. Waktu Ramadan dia rasa penuhnya, sembahyang raya dia penuhnya kan. Tapi tak pun yang datang tu alhamdulillah, mudah-mudahan dia istiqamah juga selepas Ramadan. Yang penting hadir kuliah juga. Janganlah tak hadir kuliah, ilmu tetap ni. Tetap kita kena
Belajar sebab kita pun banyak kekurangan kan, kita banyak kekurangan. Jangan lupa ibu bapa kita kan, especially yang telah meninggal dunia ni, bulan Ramadan lah. Walau dikatakan bulan Ramadan ni mereka dibebaskan daripada ni siksaan dan sebagainya, tapi doa kita lah kalau kita bersedekah ke untuk tarawih ke untuk moreh pun ni juga kan, bagi orang makan ni memang pahalanya besar. Moreh ke untuk puasa lagi tak besar. Kemudian dengan orang susah dan sebagainya, boleh kita niatkan kepada ibu bapa kita sebagai anak yang soleh dan solehah, kita bagikan pahala tu apa tu, sedekahkan apa, hadiahkan, bukan sedekah, hadiahkan pahala tu, dan kita berdoalah mudah-mudahan ibu bapa kita dinikahkan kan, dan kita berdoakan akan ketemu mereka di syurga. Dan jelas sebab kita tak lupa sentiasa mereka lah yang mendidik kita jadi insan berguna dan juga kita faham agama kan. Jadi itulah sedikit. Okey, kita teruskan balik dengan kita selalu berdoa dengan ya akramal akramin kan. Maknanya kita dah belajar tadi ya akraman, Allah lebih mulia dari segala yang mulia-mulia yang lain. Kita hari ni ada apa yang mulia lah, hanya kita panggil yang mulia sekian-sekian, yang mulia sekian, tapi Allah lebih mulia daripada segala-galanya kan. Cuma kita salah faham, kita sebut duli yang maha mulia kan. Kita selalu sebut duli yang maha mulia, itu memang duli yang maha mulia. Maha mulia itu sebenarnya Allah lah. Sebab duli ni kalau nak ada bahasa kata habuk lah, bagi saya nak bagi faham ni kuli je lah. Duli ni kuli kepada yang maha mulia. Maknanya daripada kebanggaan yang Tuan Agung tu, dia hanya hamba kepada Allah, hamba kepada yang maha mulia. Sebab tu kita bukan panggil dia tu yang maha mulia, dia tu hamba kepada yang maha mulia. Sebab tu kadang-kadang bahasa Arab pun, sebab tu kalau di Arab sana dia tak panggil kita Karim, kita akan panggil kita Abdul Karim, hamba yang sangat mulia, hamba yang maha mulia kan. Kalau Karim saja seolah-olah kita kamu muliakan dia, tak, dia hanya hamba kepada. Sebab tu orang Arab tadi dia memang akan sebut, kalau nama kita Abdul Ghaffar ke Abdul Ghafur ke Abdul Karim, apa Abdul, dia akan sebut ya Abdul inilah mungkin ya Abdul Razak ke ya Abdul Razak, ya Abdul lah, dia akan sebut dia akan sebut macam itulah sebab tu kita okey. Jadi kalau kita berdoa hujung-hujung tu ya akramal arham, kita biasa ya arhamar rahimin kan. Arham pun sama juga, yang lebih pengasih daripada segala yang pengasih. Kata arham tadi saya katakan wazan tadi kan, betul tadi kan, akbar Ahmad ni kan. Jadi arham pun yang lebih pengasih daripada segala yang pengasih ya. Okey, yang ni lebih mulia daripada segala-galanya yang mulia lagi ya. Okey. Cuma kenapa akram yang tak tulis tu akramun kan, yang ini akrama ni sebab ada kata ya kat situ. Perkataan ya kat situ dia jadi akrama. Kalau ya Rasulullah, sebab tu nama Rasulullah. Kenapa sekejap Rasulullah, sekejap Rasulillah, ya Rasulullah. Ustaz-ustaz yang faham bahasa Arab tu, bila dia sebut hadis-hadis Nabi tu ya Rasulullah, dia tak boleh jadi ya Rasulullah. Dapat ilmu tu jadilah sebab tu ya akramal akramin, dia tak panggil ya akramul kan. Sebab tu ya Dzul Jalali wal Ikram, sebenarnya nama Allah tu ya Dzul, sebenarnya Dzul Jalali wal Ikram. Kenapa bertukar pula jadi Zal? Sebab ya Dzul Jalali wal Ikram sebab ni kata ya kan. Okey, Ramadan Karim, Allahu Akram. Kita biasa ucap besok ni, ataupun malam ni dah boleh ucap dah. Ramadan Karim, Ramadan yang sangat-sangat mulia. Tapi kita jawab Allahu Akram sebab kita tak nak kita terlampau mengagung-agungkan Ramadan, Allah kita lupa. Sebab habis saja Ramadan, insya-Allah Allah dah tak ada. Kita tak nak macam tu. Kan? Kerana kita Ramadan adalah hadiah daripada Allah. Tapi bila Allah tak bagi hadiah, kita lupa Allah ke? Tak sepatutnya kita lupa. Sebab tu jawapan kita Allahu Akram. Allah lebih mulia daripada segala-galanya. Ramadan tu dah sangat mulia dah, tetapi Allah lebih-lebih lagi mulia. Jadi kita sembah bukan sembah Ramadan, kita sembah Allah Ar-Rahman, Rabban kan. Kita punya Rabb, kita punya Tuhan. Semalam pun Ustaz pun dah semalam Ustaz pada maghrib pun dah cerita, kita bukan sembah Ramadan, kita sembah Rabb, Tuhan kita lah. Okey, jadi kalau ada orang ucapan Ramadan Karim, kita biasakanlah. Jangan selamat berpuasa, tak ada benda. Kita sebutlah Ramadan Karim kan. Allahu Akbar. Ramadan Karim, Allahu Akbar. Boleh tuan-tuan puan. 1 2 3. Ramadan Karim. Kalau itu lepas ni Ramadan Karim. Jawab Allahu Akbar. Ramadan Karim. Kita jumpa kan Ramadan Karim. Ada juga kita ikut sunnah. Boleh ya. Okey, ni juga hadis berkenaan innama bu'ithu liutimma maqariman akhlak. Innama sesungguhnya, ni betul-betul kejadian, bukan cobaan. Innama bu'ithu ya ba'is. Kita pun baca ya ba'is kan masa apa nama-nama Allah tu kita baca asma-ul husna tu. Ya ba'is tu maknanya yang membangkitkan.
sungguhnya dibangkitkan aku. Maknanya Nabi Muhammad SAW diutimma ni tamat, maknanya selesai lah. Aku ni diutuskan untuk penyelesai ataupun untuk memuktamadkan, untuk menamatkan makarimat akhlak. Makarim tadi kita dah tengok dah, tengok surat depan tadi. Makarimat akhlak, memuliakan akhlak, untuk apa tu? Untuk mendidik kita menjadi orang yang berakhlak mulia. Itu tujuan utama Nabi ya. Jadi kalau kita tidak berakhlak mulia ni, kita jangan ingat kita ni sembahyang dah okey, puasa dah okey, umrah dah selalu apa semua tu akhlak buruk. Nanti disebabkan akhlak kita buruk tu, habis semua orang sebut pasal alah nama je pergi surau, perangai teruk. Akhirnya orang surau pula kena. Sebabkan perangai kita pergi umrah lalu sangat, perangai buruk kan. Umrah tu pula jadi salah apa-apa. Kan, umrah tu pula jadi salah kan. Nama dia macam ni. Semayang ada yang tu semayang dia tonggang tunggik. Kan. Bahasa tu biarlah betul sikit kan. Semayang tonggang tunggik, perangai. Memang yang salah tu perangai, bukan semayang tonggang tunggik dia tu. Kan, semayang itu dah okey lah. Tapi macam mana pun Rasulullah ni datang untuk menyempurnakan akhlak kan. Jangan buat benda maksiat dan sebagainya. Jadi itu di antara yang Nabi diutuskan kan. Ya. Okey. Itu daripada hadis riwayat Al-Baihaqi ya. Maknanya itu dia tujuan utama Rasulullah SAW untuk membentuk akhlak yang baik. Jadi kalau kita betul-betul sayangkan Nabi, ikutlah akhlak Nabi kan. Baca buku yang Nabi itulah, yang riwayat hidup Nabi dah banyak dah sekarang kan. Kisah-kisah Nabi dan cara macam dia buat akhlak dengan keluarga dia, dengan kawan-kawan dia, dengan orang bukan Islam ya. Dengan bukan Islam, Rasulullah berkawan. Even ada jenazah Yahudi lalu pun Rasulullah bangun. Sebab Rasulullah ni memang kawan dengan semua. Tetapi orang bukan Islam ni, dia kawan tapi dia kawan. Dia tak boleh buat sampai orang Yahudi boleh buat apa-apa, suka-suka dia. Kita orang Islam ada di kita punya peraturan, ada SOP dan sebagainya kan.